Aduh, hai. Asal aku yang kena lajan motor ni. Dah lah malam mana buta lepas tu. Bos aku ni pun satu. Suruh aku layan motor ni macam tak ada hari lain. Aku baru je set date dengan Cinggai tu. Aish. Tapi aku dengar cerita owner motor ni Mat. Oi, kau ni Zed. Kau kenapa tu? Relax lah, Mat. Aku datang nak teman kau lah. Mat. Esok aku ada race ni. Kau boleh set up motor aku tak? Kau nak race dengan siapa pula ni? Aku baru je nak buat motor ni. Aku race dengan Acai lah. Dia rembat tinggi aku. Celaka betul. Acai, kau buka game apa kilo ni? Aku set 2 kilo. 20,000. Siapa menang, dapat Aisyah. Kau risau. Ada lah mana-mana esok kau. Macam kau on tak? Aku macam biasa lah. Payment lebih, aku on. Macam ni lah Mat yang aku kenal. Tapi ya Mat, esok malam kita ada race. Ni motor bengok mana pula kau rembat ni? Motor aku bila nak siap? Motor buruk kau cakap Zed. Kau jaga sikit mulut Zed, jangan cabul sangat. Kau tahu tak ni motor siapa? Mana aku tahu ni motor siapa? Aku tengok pun buruk. Macam si buruk. Itulah kau. Mesti aku cerita sikit. Kau tahu tak? Malam minggu lepas, aku dapat call daripada Towi. Motor ni accident. Kau tengok lah condition dia macam mana. Lepas tu kan, aku dengar cerita owner dia meninggal. Oh ya benda tu. Kucing tu, kucing. Hei. Seram juga cerita kau ni Mat. Siap ada sound effect lagi. Ya betul. Balik pada cerita tadi ya Mat kan. Esok malam kita ada race ni. 2 kilo. Motor aku konsep CR berapa? CR? Apa benda tu? CR tu Compression ratio ataupun dalam bahasa Melayu nisbah mapatan. Okey, kalau nak dapatkan CR, biasanya kita kena kira dulu CC. Dah dapat CC, dah dapat volume, baru kita boleh dapatkan dia punya CR. Okey, formula dia senang je. CC tambah dengan volume, lepas tu bagi dengan volume tak silap. So kalau CC dah 150, kita dapat dalam kita punya biuret tu, tabung yang volume tu, kita dapatkan volume dia lebih kurang 13 ke 12 ke. Kalau kita tambahkan dengan bahagi dengan volume dia, mungkin kita dapat CR dia lebih kurang 13.5. Kalau CC dia 150 lah. So kalau korang nak cari yang lain, rasanya boleh kira sendiri kot. Tu compression ratio. Oh, comparison ratio Mat. Macam mana kau nak set up motor aku? Ni aku mat lah. Aku cambar-cambar resipi je. Confirm boleh duduk depan. Kau relax je. Cerita dia sekarang macam ni Mat. Menang ke, kalah ke, tu belakang cerita Mat. Kalau kau tak kira CR motor aku, macam mana kau nak dapat data? Kalau kau tak ada data, macam mana kau nak R&D? R&D? Apa natang pula kau ni? Itulah kau Mat. Buat motor je tu. R&D tu kan, race and delivery. Macam pelik nama. Betul lah. Tapi jap. R&D R&D Research and development lah, itu nama dia R&D. Ataupun kita panggil dia kita try error buat baik ke buruk ke apa ke, asalkan kita ambil data lepas tu kita buat balik. Sama jugalah macam awak masak. Masak nasi lemak ke apa ke, mesti kena tahu santan nak pakai lebih ke, pakai kurang ke. Awak kena try dulu, rasa dulu, baru awak boleh jual, awak boleh tahu masakan tu sedap tak sedap. Sama juga macam buat motor. Pakai cam apa, compression ratio tinggi ke, rendah ke, nak main 2 kilo ke, highway ke, cam besar ke, cam kecil ke, blok besar ke, blok kecil ke, jet tinggi ke, jet rendah ke, semua kena try and error lah. Ataupun kita panggil kena R&D, kena ada data. Faham tak? R&D.
Dah. Aku nak buat kerja aku. Sibuk je kau. Okey Ahmad. Aku tengok TikTok je lah. Hai. Aku tak tahan siap. Zek. Aku nak pergi tandas sekejap. Aku tak tahan ni. Aku pergi tandas mamak sekejap. Sini pam dia kena rembat. Okey eh? Mana pula si Mat ni? Lama pula dia ni. Dah tinggal aku sorang-sorang. No, blackout pula dah. Mana pula si Mat ni? No. Dah gelap ni. Lama-lama pula si Mat ni. Tadilah cerita kat aku. Ni motor ni aku tak boleh lah. Ni apa benda pula ni? Barang-barang si Mat ni. Uish. Aku ingat benda lah siap bengkel Mat ni. Pelik-pelik lah bengkel Mat ni. Tak selera orang. Uish. Apa benda siap aku nampak tu? Hoi. Kau asal tutup lampu? Mana ada aku tutup lampu? Mana aku tahu? Tiba pula gelap. Oh, profession ni selalu tu shop. Dah, jom. Kau tengok aku. Pandai Swiss. Tak tahan siap. Zek. Aku nak pergi tandas sekejap. Aku tak tahan ni. Aku pergi tandas mamak sekejap. Sini pam dia kena rembat. Okey eh? Mat, aku ikut kau.